Dah sampai dah saingan ZX250R. QJ Motor sendiri yang keluarkan, dan nama dia SRK 250RD. Saya tak sabar dah nak review motor ni. Apa hal motor ni boleh saing CBR 250, boleh saing ZX 250. Korang dengarlah video ni sampai habis. Spek enjin motor ni 249cc, 4 dapur guys, dan juga 16 wah. Datang juga dengan double overhead cam. Kau bayangkan 250cc jalan 4 dapur, memang syahdu lah bunyi dia. Tinggal tukar exhaust slip on je ni. Memang saing-saing ZX 250 lah. Dan horsepower yang dihasilkan pun boleh tahan besar juga, 40 horsepower. So memang dalam kategori 250 yang paling teratas lah. Padu baik motor ni. Dan capacity tank dia 16 liter. Memang okey lah untuk 250cc, memang besar juga baik. Bukan sahaja enjin 4 dapur dan juga horsepower yang padu, tapi aksesori dengan jajan yang dibagi pun padu baik. Iaitu kau boleh nampak sendiri lagi terang bersuluh di bahagian depan brake, 2 port caliper Brembo guys. Original depan dengan belakang pun dibagi, tapi belakang 1 port, tapi still okey lah bagi Brembo baik. Kalau bagi Nissin pun kita dah terkejut beruk lah. Datang juga dengan upside down fork dan juga ABS depan belakang. Itu wajib lah motor 250cc kot kan. Bahagian tayar pula dia dah pakai brand Maxxis guys. Memang padulah brand Maxxis ni. Biasa beli motor baru standard kilang, diorang tak nak pakai tayar kilang. Tapi kalau korang pakai QJ motor ni, tayar kilang dia memang boleh pakai. Keluar kedai terus boleh layan lap. Dan didatangkan juga dengan dashcam baik. Resolution depan dengan belakang tau dia ada 1080p ke HD juga. Setakat korang nak nampak nombor plate kereta dengan motor boleh nampak lagi lah. Memang jelas lah. Datang juga dengan screen TFT 7 inci guys. Kat meter ni korang boleh adjust lah UI dia, korang nak naik mode ke. Lepas tu dia ada launch control baik. Traction control confirm dah ada, boleh on off lagi. And then kat sini ada charger USB-A dengan USB-C. Untuk design pula memang cantik juga. Dia ada wheelet kat sini baik. Aerodynamic lebih kurang lah kan. Lepas tu korang boleh nampak design seat dia pun cantik. Bahagian depan ni lah bagi saya cantik dan selesa. Tapi yang belakang ni macam dia berlubang tengah. Tak tahulah. Mungkin kalau korang yang ada masalah buasi kan, terkentut-kentut tu, mungkin senang lah aliran udara nak keluar masuk kat belakang tu. Tapi tak tahulah design dia. Tapi unik lah juga. Macam Ducati, macam tak. Macam pelik-pelik Yang penting kita dah ada ready stock. So kita dah sampai ke hujung video kita. Siapa yang nak order sekarang, ready stock sekarang guys. Apa cepat dapat 2 biji yang ready stock dekat kedai kita sekarang ni. Berminat, tekan bell video dekat bawah. Bye bye.